redstone, kita kena memain. Weh, Iman, kau kalau salah satu blok, aku akan mati. Sebenarnya dua sebenarnya. Hello guys, hari ni member aku memang macam ni guys. So, kami random team akan bermain di my mini game. Okay? Iman, member tengah buat intro, Man. Sabar. Masuk. Mana? Syafan, kalau kau nak tolong pun boleh juga, Syafan. Nah, kau fikirkan apa yang perlu buat. Macam nak escape. Sekejap, aku tak boleh break benda. Kau dalam itu adventure. Aku rasa ada something dengan tu. Orang kata ada something. Sekejap, aku nak tengok. Dia ada dropping. Fikirkan. Ni aku bagi contoh ni. Korang sini. Aku bagi clue. Ni, tengok kat luar ni. Button luar ni. Dan chest ni. Dan chest kat luar ni. Dan chest tu. Kau ambil chest tu. Dalam tu. Korang tekan butang tu. Korang kena itu. Cuba tengok. Bila tekan butang tu apa perubahan. Korang tak. Lagi anggap tempat ni sebagai tu. Alamak, aku kena bagi. Untung ya aku ni. Tekan. Tengok bawah chest tu. Ada perubahan. Weh. Jap. Korang. Kejap, diam. Okay, Iman, aku tekan butang, kau cari. Ada benda yang lain yang mencurigakan. Okey. Bawah chest. Bawah chest tak? Ada benda bawah. Okay, Iman. Kau tekan butang tu. Sekejap, weh, aku rasa kalau kita chest 63, dia akan automatic buat something. Lah, dia kena tekan ke? Sekejap. Weh. Apa? Oh my god. Kawan ke? Diorang berfikir gerak aras. Bukan. Okay. Tu. Fikirkan. Dia tak nak terima daging kita. Okay. Aku Sebab tu pula yang bergerak tau. So aku tak rasa ada hopper kat situ. Mungkin kau kena drop barang ke bawah tu. Tapi woi. Aku tak tahu. Iman. Tekan. Aku cuba drop barang sebab aku nampak hopper kat bawah. Aku rasa macam susah tu. Ni macam kau kena masuk dalam tu. sebenarnya kau tak payah drop pun. Kau boleh masukkan secara manual. Macam dia bunyi something lah. Kau boleh lah. Tu. Masukkan sampai 23. Cuba lagi. Iman, tekan lagi. Iman, tekan. Oh my god, dia spam je. Hopper 23. Okay, dapat. Okey, apa berlaku? Dah. Banyak berlaku. Wow. Iman, Impresif tak reaction aku. Oh, ini akan menjadi Nufail terus naik. buka. Itulah, ni pakur ni. Pakai simple je. Nufail turun tak ada. Jangan takut. Ada katil kat bawah ni. Kalau daging ada hilang ke kalau tu? Tak adalah, ni ke inventory. Kena block lah weh. Block bukan habis kat situ. Aku dah kasi kat situ block. Aku nak try. Aku ingat aku skill issue je. Cari clue apa yang boleh dibuat kat sini. Ni ada redstone block. Apa ni? Redstone block I. Ini nombor. Aku rasa ni nombor. Rasa ni nombor. I. Ni binary ke ni? Fikirkan. Aku rasa tu nombor. Oh my god, Nufail pandai parkour lah. Dah, aku dah nerfkan parkour ni. Okay, dah nerfkan parkour. Ye. Ini korang tak payah dulu. Ini untuk Iman je. Nufail kau lalu sini je. Tunggu Iman ajap. Dah jumpa sesuatu kan. Sekejap Nufail, tunggu Iman.
Tunggu Iman. Follow this game. Oh, tunggu Iman. Okay, aku tunggu. Kat sini adalah korang follow je. Bukan situ. Naik balik. Ini, Iman. Iman, ni, sini. Sini, ke sini dulu. Ni, tunduk. Tunduk. Untuk ambil Ini Bukan. Dekat mak blok. Mana aku tahu. ya. Adalah. Kadang ada lah benda ni. Oh, kita tak tahu. Tak apa. Mengelakkan tu. Ni ada jalan. Tapi korang lalu bawah. Pergi bawah. Ni, pergi kat mama blok untuk dapat oksigen tau. Korang ikut je. Aku rasa macam aku benda tu lah. Letak map Sekejap. blok ni. Korang follow je benda ni. Apa ni nama ni yang benda cahaya ni aku tak ingat. Betul kanan. Slime ni. Sabar lah. Yelah tak adalah. Kita orang baik. Nampak kita orang tak boleh pakai otak. Dah ke? Dia macam tak access spawn point pun. Oh, korang. Maksudnya ini sleep. Maksudnya korang kena tidur dekat katil hijau. AKA katil yang ada kat rumah tu. Boleh kau ambil tak? Aku Dah tak dia ambil. tak boleh ambil. Sini. Kau pergi kat rumah tu dulu. Kau pergi balik ke tempat awal kau. Kalau nak senang kau mati je. Ini adalah feature game. Kau kena cari tahu macam mana untuk dapatkan sesuatu. Tengok ni. Ni kalau tidur sini kan tak ada apa-apa kan. Tidur sini tak ada apa-apa kan. Cuba kau tidur kat paling hujung ni. Ada pixel tu ke? Wow. Baru tahu. Betul lah teori tadi tu. Sekejap, saya tak kira blok tadi tu. Sekarang ini adalah teka-teki aka quiz yang sangat kompleks. Iman. Kau tengok responnya jap. Ni ada kaitan dengan puzzle sebelum ni. Puzzle kat tengah tu. So, nampaknya kau pergi puzzle tengah. Kau sebab oh, yang tu aku dah tulis tu. Tapi kau tulis salah. Aku dah kadang tulis tiba ke atas, tiba ke bawah. Mana? Kalau kita ikut redstone, kita kena memain. Okey, satu dah berubah. Dua dah berubah. Sekejap. Aku tengah testing ni. Ni up. Okey, tiga dah berubah. Finally. Tiga dah berubah. Akhirnya ni rutenya betul. Okey. Iman, jangan main-main. Tak, wait. Aku dah sampai. Main-main. Ya, aku tengah testing sebab kalau kita ikut redstone, kita tak gitu. Weh, Iman, kau kalau salah satu blok, aku akan mati. Sebenarnya dua sebenarnya. Iman, kalau kau salah satu blok, aku akan mati, Iman. Down. Sekejap. Lah. Aku sumpah annoying gila. Apa kombinasi apa yang aku salah ni? Kalau tak kita reset balik Dubai. Iman, aku akan mati. Iman. Oh my god, ni kalau korang tengok video aku ni memang wow. Iman. Wait, Iman, dengar cakap aku, Iman. Cepet. Aku sakit dah tahu dah. Ini masalahnya Okey. nak buka ni lama gila puzzle ni. Kita kena tekan 4 kali satu ni puzzle. okey. Iman, kau try satu. Try satu. Ya, aku tengah try satu lah. Masalahnya baru buat kombinasi. Dah betul. Okey. Ni kita boleh bawakan tak? Nope. Kau cuba masuk. Aku tak boleh masuk. Okey. Oh, yes. Boleh lah tu. Boleh lah. Cik Boy. Cuma Iman yang tak boleh masuk. Cari. Aku sempat lah. Ada gold block. Korang kena find. Salah satu. Salah satu. Sebab korang kena penuhkan juga pun.
Cari. Sorry dah letak semua Hai. goblok. Find this block. Kita jangan toxic guys. Kita jangan goblok-goblok ni. Tak baik tau. Kau goblok. Sini aku rotan kau pakai. Oh my god, di rotan. Cari je. Kita kena jumpa 3 goblok. Iman. Apa? Aku tak tahu Iman lebih teruk dari aku. Kat sini kau kena berenang. Just berenang. Aku sangkut. Dan pastikan nafas kau tak cukup. Okay, Dufan dah berasa susah nafas. Sana boleh. Dufan tu korban. Ini aku boleh buat yang apa? Naruto SpongeBob tu. 1 year later. Ya. Memang 1 year. Kat sini kau berenang je, Iman. Sekejap, semalam aku nak set ni. Aku tukar Dah. setting ni pula. Tu pun. Nufail, kat dalam gua ni yang kau berenang tu ada satu button. Cuma dia gelap. Kau kena brightnesskan kau punya telefon. Okay, hitam. Apa ni hitam? Okay, tak apa. Sekejap. Ya, aku kena brightness kan. Oh. AKA kat sini adalah speed runner untuk berenang. Aku kena explore mana satu yang tu lah. Jangan betul lah. Okay lah. Iman, kalau aku lemas, aku nak kau buat CPR kat aku. Astagfirullah, tak apalah kalau lemas seorang lah. Oh my god. No. Aku langsung tak nampak. Oh tu dah function dah butang ya. Cuma dia kena ada masa. So kau kena cepat bila tekan butang tu. Astagfirullah, kau nak buat hardcore ke apa ni? Memang macam tu. Iman, kau pergi dekat butang sana, kan aku rasa ada piston kat situ. Aku rasa piston tu untuk buka. Memang terbuka, tapi masalahnya macam mana nak buat seorang? Better dua orang. Kau dah jumpa buttonnya ke belum? Tu. Aku tak jumpa. Batingnya dah jumpa. Dia dekat depan cahaya yang Better korang rancang lah. Korang boleh timbuk kat sini. So korang lebih better. Sebab aku pernah jalankan benda ni seorang je. Mana? Dah buka. Dah buka batu. Depan pula ikut je. Sana bom. Okay. Timbuk. Iman, kau buat balik, kau tekan, aku masuk dekat tu. Masa kenapa kau ikut aku? Nak mati sama-sama ke apa? Masalahnya sebelum ni kau suruh aku ikut. Aku ikut lah. Aku takkan kau pergi dulu ikut tu plan je, bukan ikut aku. Romantik sangat ikut aku ni kenapa? Cuba tekan, aku nak mampu ni. Okay. Ambil. Habis, aku tekan balik. Dapat ke? Okay, dapat 2. Okay, go. Yes, aku bebas. Aku bebas. Ya. Korang buat apa? Kau pastikan kau boleh keluar balik ke kat ni? Jap, ada lubang ke? Oh my god. Sorry lah, aku punya tempat server ni agak chaos. Tapi tu tak dikira, kau tak bebas. Aku bebas, Sorry, tapi owner kata owner tak mengizinkan. Owner tidak mengizinkan. Iman, aku akan call polis. Bah. Owner tidak mengizinkan. Adalah. Dari mana ni? Kalau kita Aku tak pasti tu kalau betul ke tak sebab you know lah. Ke barrel yang kat luar. yang barrel kat luar tau, aku fikir je sini ada apa-apa barrel. Aku rasa barrel yang kat luar lah. Tak ada barrel kat luar ada, aku tengok nak macam satu je. Tapi kau dah plug tak? Entah je, dia kena. Oh my god. Nampaknya Nufail adalah, kau dah tak menang lagi pun. Game ni masih bersambung. Game ni tak berhenti lagi. Bakal ada part 2-nya.
Go to Emerald door. Macam mana kita nak panik kat atas tu? Cari idea lah. AKA ni adalah AKA ini adalah Paco. Makanya apa aku macam mana ni? Tinggi sangat ni. Cari jalan. Korang. Alhamdulillah. Part 2. Aku tengok aku stress ni. Dah aku teleport je semua. Apa benda tu? Bye. Dah. Wow, aku di mana? Ini adalah maze. Oh no. Oh, okay, miss. Aku tak tahu, Juga, miss. Oh ni. Aku buat Nazi tadi. Atim, kat mes sini kau tak letak mod apa-apa kan? Tak ada lah. Paling-paling ada jump scare je. Tak adalah saja je mana ada. Ni tempat kita tadi ni. Wow. Atim kau buat aku flashback masa Iman prank aku tu. Tak adalah. Ini mana ada. Game ni aku tak letak mod apa-apa. Ni cuma aku letak biar. Aku rasa cari bawah lah. Bawah aku cak. Bawah ke? Sebab tadi aku nampak macam ada bug sikit. Astaghfirullah. Gelap je. Yang Kalau kau nak buat escape room atau maze, kau kena buat. tu sebenarnya tak ada apa-apa pun. Cuma aku letak macam trap. Trap kekosongan. Kau suruh kita orang bunuh diri ke? Kat bawah ni ke? Tanya. Dapat sesuatu tak? Dia gelap. Apa ni? Untuk part 3? Atin, tak payah part 3 Atin. Tak ada part 3 ni easy je. Betul tak? Oh my god, Nufal kau tak jumpa ke? Tak boleh, Cina tak boleh. Sekejap. Sekejap, aku rasa symbol je kot. Just include leave and your friend. Atin, friend dia kena banyak. Friend ni satu je. Apa masukkan kau? Alamak. Oh no, aku kena tegur dengan cikgu BI. Kita nak buat ni tu. Kita nak buat ni bukan. Oh shit. Nufal, kau pergi mana? Kau bunuh diri je lah. Kau nak paku-paku buat apa? Kau cuma bunuh diri. Kau kena checkpoint tadi. Keluar, aku pergi keluar. Nufal, jangan buat apa-apa dulu. Okay, Nufal dah pergi alam lain. Dah terlambat. Weh, aku tak ada daun weh. Weh, babi. Fuck you. Okay lah, sini. Kau, sekejap, sabar. Jangan ada reaction. Dah. Barang kita. Nufal tak buka. Dan korang kena hafal ni. Jangan main tekan. Sebab kalau korang tekan, korang akan mati. Asal aku pun mati. Ada. Alamak, weh. You tutup balik. Asal macam David sangat. Oh my god. Atim, ada tu ke? Kenapa kita dapat iron? Bukan korang gitu ah. Korang ambil senjata, korang ambil peralatan semua. Picit button kalau nak restock. Tu aku untuk aksesori je. Korang tahu korang nak kena lawan dengan siapa? Ia ada apa ke? Ada dragon. Bukan ada dragon kau ingat. Ingat muat ke aku nak masukkan ada dragon kat aku punya ni. Tidak aku. Korang kena lawan dengan tengok aku punya weapon macam mana. Bottle poison weh. 2 je. Korang kena pastikan dekat dalam ni korang kena dapat okay. Aku dari tadi dah dapat poison tak dapat. Owner memang survival tapi kita tak tahu owner nak buat pakai apa. Ini kalau dia pakai mace, kita mampus yang kau tahu. Tak salah, aku ada mace sebenarnya. Mula. Serang. Kau nak expect kita buat apa dengan ni? Korang jalan. Korang kena jalan. Iman kau aku. Aku rasa asalkan kita lalu ke situ, dia akan tukar. Astagfirullah. Korang kena dapat pergi kat chest ni, ambil button. Ada button kat sebelah aku ni. Okay, apa peraturan kau? Sebab kalau kau netherite, kita ni setakat baju leather je. Kau nak suruh kita orang buat apa? Cari idea. Dia suruh kita. Yang pasti korang boleh dapat. Tak ada peraturan ke macam... Tak ada peraturan, kau boleh buat apa-apa je. Boleh buat apa-apa je. Weh. Alah friendly fire, sorry.
Cakap. Oh, sakit. Share dengan aku. Tembak dulu. Kau sakit apa, Atif? Kau ni dah derat, Atif. Akhirnya aku puas membunuh korang semua. Disebabkan korang membunuh aku dekat server supply ni. Selalu aku akan membalas dendam. Aku nak tanya sebab ni pada pasal personal. Aku balas dendam korang. Aku rasa Atif bukan buat mini game. Aku rasa Atif buat psychological horror ni. Ketawa je. Atif salah Atif gameplay. Banyak personal weh. Oh, alamak kat bawah orang ni. Lepas tu sekarang Hasan dengan korang berdua. Yes. Atif. Yes, headshot lagi. Oh my god. Dia kena cari mana pula ni. Korang kena letak dekat yang rumah paling atas tu. Rumah pertama kali korang spawn. Oh. So korang kena cari jalan untuk balik. Sebab tu aku cakap ada jalan untuk pintu ke itu part ketiga tu. Kau nak bunuh aku? Kau bagi clue tak jelas tante. Tak adalah kan aku itu ada clue. Sebenarnya ada, cuma korang kena faham dalam. Aku dah letaklah sign tu. Kan aku dah letak sign tu kat awal. Dah lah aku kerja Iman Najab. Mana ke atas tadi? Jalan tadi. Iman, kau ingat tak jalan tadi? Oh, aku ada Ender Pearl. Hello. Iman, kau masuk je main. Yo. Yo. Cari jalan tadi yang ada kaca tu. Sini kau. Alamak. Alamak Nuf. Jap. Aiman. Weh aku alamak. Member aku kat mana? Kasi kau yang bina pun kau tak ingat ke? Sorry lah, dia agak kompleks. Aku sendiri tak apa ingat. Lagipun aku dah buat ni. Aku buat ni 6 bulan yang lepas. So aku tak apa ingat. Wah, bulan. Kalau ini aku tak ingat dah. Ada siapa kena di atas. Semangat. Alamak aku tak dapat berkejap. Kiri dan atas. Kalau susah mati. Astaghfirullahaladzim, aku skill issue. Nampak tu kan tangga tadi tu. Yeay. Aku masuk kau di easy. Kenapa? Oh my god. Thank you. Kudu dan sah. Tak, aku dah fed up lah. Boleh tak aku bunyi je. Jangan. Sebab kan design dia ni tu memang betul-betul. Kalau kau tak pandai langsung main, kau akan kena mati beratus kali. Iya. Aku dah kata dengan Asim, aku akan dulu sikit sangat. Tak sangat. Bagi aku dah. Yang game puzzle. Hobinya dah betul-betul kena pro. Say goodbye. Sayonara. Iya. Masalahnya design apa tu escape room yang kau akan mati beratus kali. Kau akan motivasi yang tinggi hati. Okay. Kau buat lagi tak motivasi lah. Apa maksud kau disandian? Kau jadi manusia balik. Alamak. Jangan pergi lah. Kau nak cakap gitu apa? Hah? Cara hati kau tahu kita macam mana. Tak kapan. Sorry. Yeay. Time to kill. Weh korang. Oh no. Please. Oh no. Aku alamak. Aku jatuh. Bawah. Apa tak bawah? Macam ni. Tidak. My friend lepas. Tidak. Aku expect ada firework at least. Itu aku tak sempat buat. Korang. Korang ingat tak masa kita pergi Comic Vista yang aku selesai? Jangan lupa selesai ke?